uraikan sedikitnya. Yang cerita nak buat ni dia cerita macam mana? Yang satu ada cerita dia kan ada satu pemuda Aceh, pemuda dari Aceh lah, kan? Datang pada KL dari kerja sini, dari KL susah nak dapatkan kerja kan. Di sini ada kawan, sampai ini kawan pun tak angkat telefon lagi. Kita terlantar lah dekat ni, dekat pemuda tu terlantar dekat Indian. Stesen bas dekat Dekat je? dalam bandar. Dekat je kan? Tapi dengan rumah jauh 15 minit dengan Wakaf Baru. Tak apa. Lepas tu kan kita ambil gambar dekat turun bas Macam ni, kalau dia terlantar kat stesen tapi boleh sebab dekat dengan rumah. stesen kereta api je yang tu. Okey, terkait. Terlantar dekat stesen kereta api. Okey. Lepas tu ada satu pemuda baik hati, orang baik lah. Dia orang Kelantan. Siapa jadi kau nak jadi nanti. Ya kan? Kau bawa balik lah rumah kau. Bawa balik dia rumah kau. Tapi yang pemuda Aceh tu dia pura jadi orang Kelantan. Bukan orang Kelantan, pura jadi orang Malaysia lah. Dia takut nanti kena dengan dia pura jadi orang sini lah, orang Malaysia. Kau pun tak tahu dia orang asing. Kau pun tak tahu dia orang asing. Lepas tu bawa balik lah ke rumah. Yang pemuda Kelantan ni satu, dia ada adik satu perempuan. Ni lah kalau adik. Adik siapa boleh jadi. Ada adik satu perempuan. Ada mak tak? Yang tak payah jadi mak sangat lah. Saya lah. Boleh. Kalau boleh ada Besok lah nak pakai dia. Besok tu kan. Pak dia dah selesai dia datang sebab dia ni. Tu siapa lagi? Mak tak payah lah. Ini siapa ni? Yang ni. Ada dekat grup saya tengok ni ada satu yang boleh jadi mak. Jangan tanya cepatlah. Boceh. Macam nama arwah Sifu. Arwah Sifu. Yang orang hebat ni. Nama Sabri memang hebat. Jok terang dekat sana. Sabri Ahmad. Asal mana? Aceh. Indonesia. Best tak datang sini? Best lah. Takkan tak best. Ini dia. Ini cerita baru dia. Baru je tadi. Baru 6 jam ni. Dekat ni, dekat sini. Boleh merokok ni dulu. Ni dulu. Boleh merokok. Boleh ni. Aman pula. Tak apa lagi. Kita sambung daripada cerita ni macam mana? Okey. Cerita dia sampai situ kan. Lama kelamaan. Tak maksud saya cerita yang kita nak buat ni sambungannya ni. Bukan lain. Kan lain Ini kita tajuk asal video pendek-pendek kita buat. Habis terus. Kan? Yang cerita tu sampai ke rumah nanti ada yang adik contoh adik yang pemuda tu dia suka sama yang pemuda yang kau tolong contoh lah. Dia suka dengan Mana dia lucu. yang pemuda tu pun dia macam dah dia takut sebab apa dia tahu. Pernah juga bila aku telefon nanti aku cakap bahasa Aceh. Tol macam lain bahasa apa dia pakai. Biasalah orang dekat macam bahasa ada kawan dia kan. Ya. Kau cakap tu. Lepas tu yang mak tu pun dah mencurigakan. Sebab dia lupa juga dia telefon dengan bahasa dia sendiri. Meragukan ni orang itu tak tahu habis saya datang belakang dia. Tahu dia ambil buat kat sini. Dia orang dah pura-pura baik je sampai sini. Tapi yang pemuda tu memang baiklah dia buat. Dia ambil salah ada semayang ada semua ada. Dia buat apa yang ada kerja dia buat semua. Lepas tu habis tu yang perempuan tu memang dia dah suka, tapi yang lelaki ni menghindar dia sakit sebab dia kena mati. Kalau memang dia jadi dengan yang perempuan tu jadi tapi dia agak menghindar sikit. Bila dia ajak kahwin nak menikah dia bagi alasan. Dia sebab keluarga dah ada. Dia bagi alasan ada ketahuan dia orang tua. Sampai ujung cerita yang pemuda tua tu dia mengaku juga orang Aceh. Kalau orang Aceh aku mau. Itu dah jadi kenapa aku tak dari awal orang luar. Yang kita ingat yang mak tu tak nak dengan orang luar, rupanya dia nak juga. Sampai lah itu.
yang pemuda ni ada tunang dia dekat kampung. Ada tunang. Itulah jadi penghalang dia fikir. Dah habis itu kan. Dah ada 3 minit dah. Habis satu tu. Yang sampai bila dia mengaku dia orang luar, yang mak tu mau dia jadi mak. Ini lagi makan makanan orang Kuantan ya. Rasanya kayak kuah baklubu ini. Ini rasanya kayak kuah baklubu. Kalau di sana ada Aceh, ini kuah baklubu namanya.